Bubur paru ni sangat popular di Joo Chiat Kompleks di kedai asam pedas Johor. Dalamnya isi kandungannya adalah sambal paru dan juga tempe goreng telur asin yang berasingan daripada buburnya. The porridge is separated from all the condiments inside the bowl. It's very popular here in Asam Pedas Johor at Joo Chiat Kompleks Food Court. Not only here, bukan saja di sini tapi di merata-rata Singapura. Mari saya tunjukkan awak kandungan isi porridge ni dulu. Let me show you what's inside the porridge. Ini datang bersama bawang putih goreng dan juga kacang. Porridge-nya ataupun buburnya berasingan daripada lauk-lauk ni. Kalau awak kat dekat tepi sini, awak akan nampak buburnya di bawah. Buburnya boleh tahan selama 3 hari di dalam fridge, ataupun kalau tidak di dalam fridge, awak boleh tahan sehingga sahur. Buat sahur bolehlah buat buka ya. Tahu bergedil kita berisi ayam ataupun daging. This tahu bergedil, which is tofu and also fried eggs with the condiments of beef, meat or chicken. Tanam durian, kulit-kulit. Saya pun dah pakai. Jom saya tunjuk anda kat mana lagi boleh dapatkan bubur paru dan juga tahu bergedil yang popular ni ya. Marilah di sini di Bukit Gombak Bazar. Tapi kat sini dia ada bubur ayam dan dia got chicken porridge and also the paru porridge and also the roti boyan. They have also other types of kuih dan kuih-kuih lain. Dan juga susunan dia sampai ke sini yang ada tahu bergedil ya. Juga kuih-kuih dia. Tidak lupakan kuih-kuih daun dan juga kunafa kunafa viral di Bukit Gombak. Apple asam boy. Macam-macam air balang kat sini. Sarap barat ada dekat sini. Kau tengok. Roti kirai coklat pun ada. Roti boyan. Daging ranggup. Memang power. Belakang sini ya ada ayam kepuk. Ayam kepuk sama bersama Nikma viral Nikma kunafa viral. Kat sini pun ada tahu bergedil, ayam, daging dan juga bubur. Kat sini ada ayam kepuk Ayam kepuk ni memang power, memang sedap, memang meletup. Semua diulekkan di depan mata Kuih-kuih sarap barat penuh. Kat sini pun ada abu-abu. Okey. Ni yang dekat belakang. Sebelah belakang dekat betul-betul dekat tempat duduk, sitting area. Di sini juga ada Nikma cookies Nikma cookies. Macam-macam cookies awak boleh dapat di sini. Kau tengok. Kuih tart, kuih makmur semua dekat sini ya. Satu balang 18, dua balang $30. Okay, kat sini pun ada cornflake rainbow. Macam-macam tart ada. Red pearl pun ada. Pistachio latte. Cornflake pun ada kat sini cornflake. Memang sedap cornflake dia. Kat sini ada tumpi. Tumpi dan juga rempeyek kacang. Sini juga boleh penau Pistachio latte, red velvet caramel, snow strawberry pun ada kat sini. Kat sini juga awak boleh dapat Lincoln chocolate. Kat belakang kat dalam Bukit Gombak ni ada 3 daripada Nikma. Nikma cookies, Nikma ayam kepuk dan juga Nikma kunafa and kuih.
kita pergi lagi satu tempat pula. Follow me to another place. 17 Bukit Panjang Road. Sini pun ada kuih macam-macam kuih Sarat Barat. Sini yang paling terbesar kuih collection yang daripada Nikma. Ada bubur paru. Dah tinggal ini, dah tinggal sikit je. Dan juga kuih talam-talam, talam durian premium, kolek-kolek, kuih-kuih semua ada. Dan juga tidak lupa roti boyan. Alamak. Okay. Tahu berkedil, ayam, daging. Yang power memang sedap. Dalam dia ada daging yang inside got beef or chicken. Pulut panggang, lepat ubi, habuk-habuk, naga sari yang meletup. Dan juga pulut rinti, kuih koci, lepat pisang. Semua ada. Tak tahu apa lagi yang tak ada untuk korang. Kau tengok. Sini semua sampel Nanti kalau awak dah buka puasa, awak boleh try sampel-sampel dia. Okay. Sini semua sampel. Dan juga kat sini saya nak peringatkan anda, kuih tak dia. I dengar kuih semprit ni mana kuih semprit? Kuih semprit ni memang sedap Memang sedap. Siapa tak beli memang rugi ni. Memang sedap. Dan juga kuih-kuih yang berada di sini. 2 balang $30 seperti biasa. Ini the make famous daging cheese. Dan juga paru ranggup Ini semua barang-barang yang popular yang kita masuk. Memang sedap. Awak kalau percaya dengan saya, awak mesti nak beli ni. Dah banyak orang cari benda ni. Okay. Alamak, kacang bawang. Macam-macam kuih ada. Sampai tak terja nama dia pun dah tak ingat lagi. Kuih-kuih dia. Yang penting awak boleh datang sini cari sis ni. Sis, hai. Awak boleh datang cari dia kat kedai kuih Nikma Tutup depan kedai mainan ni. In front of that toy shop. Okay. Pun ada. Rempeyek pun ada Satu balang ni $15 This rempeyek peanuts. One huge bottle is $15, $15. Ikan telur asin, skin fish with salted eggs. Blok 617 Bukit Panjang. Okay. Come, ikut saya balik ke sana. Kita patah balik ke Joo-Chiat Kompleks Asam Pedas. Jangan lupa asam pedas viral. Asam pedas Johor ikan junaha. This is Johor asam fish snapper. Full head. Penuh ikan, kepala ikan penuh Kepala ikan merah. This is amboli Okay, kepala merah lagi. Merah. Okay. Kepala jenaha. Jumbo merah, red snapper. Merah merah. Okay. Senyum. Alamak. Best ulam dia. Oh, raya. Tak apa. Makan juga. Dah. Masih. Raya.